Majoriti pendaki gunung baru confirm suka gila bila tengok sistem packing yang macam ni. Sebab apa? Sebelum tu, kita lerai dulu. Ini adalah press pack keluaran Scomat. Untuk geng-geng hiking, selalu yang buat fail adalah sleeping bag lah. Sleeping bag ni, kalau dalam bag dia yang biasa, dia mungkin ada compression sack, tetapi menyebabkan susunan pakaian dalam bag tu tak cun bro. Sebab itulah Scomat sekarang dah keluarkan sebuah bag namanya press pack. Jadi, kita akan sumbatkan, kalau kau rajin lipat dah, aku biasa sumbat je. Kita akan sumbatkan semua pakaian-pakaian tidur kita dalam press pack ni. Nak tambah sedap lagi, material press pack ni korang boleh tengok dekat-dekat macam ripstop. Lepas tu, dia adalah jenis yang waterproof. Yelah, budak gunung kan, kalau pakaian kau ni basah ketika dalam hutan tu, nak tidur waktu malam, astagfirullahalazim. Kelemahan Ryset dan Rypack sebelum ni adalah setting kita, nak buang angin tu susah. Contoh macam sekarang ni, aku dah roll, tapi masih ada ruangan angin. Sedangkan tadi masa awal aku ada picit-picit kat nak keluarkan angin. So, dengan press pack keluaran Scomat ni, di sebelah bawah dia ada dah disiapkan satu nozzle. Kita buka nozzle tu ketika nak packing. Jadi sekarang aku boleh sambung roll, dengar bunyi angin keluar. Roll sampai tak boleh. Dan kalau aku rajin, aku picit. Bila aku rasa dah puas mampat, barulah aku tutup nozzle dia ni. Dan kendian kita klipkan. Tujuan dia senang je geng. Berat barang tetap sama, tapi sekurang-kurangnya kita dapat jimatkan ruang. Daripada engkau bawa kosong-kosong angin tu, lebih baik kau bawa ikan siakap. Press pack ni akan dibuka pre-order je sampai 22 September je. Kalau katalah korang tengok video ni tak nampak link, korang boleh inbox kami. Nanti kita akan respon secepat mungkin, insyaAllah. Dapat sekelipat, siapa cepat dia dapat tau. Harga market press pack ni adalah RM79. Pre-order dia buka baru RM49. Jimat gila. Serius jimat gila. Korang nak usah awet, kau beli satu press pack ni, kau bagi kat awet tu, confirm melekat.